awal pagi di bandar Shenzhen. Pukul 9 pagi. Kita tengok kereta-kereta sedang nak pergi kerja. Motor-motorbike EV sedang nak pergi kerja. Kan? Dan di belakang kita ni mungkin lah seperti Grabnya. Di lain, bandar yang penuh dengan manusia ni sebenarnya, di pagi dia senyap saja kan. Dan sekarang ni pun panas dia dalam 30 ke 35 darjah Celsius. Just nice, seperti Malaysia saja. Dan pemerhatian saja untuk pagi ni saja, kalau saya tengok kan, kereta-kereta EV bersepah di depan sana. Ada GWM, ada Zeekr dan berbagai lagi kereta-kereta buatan sendiri. Sebab tu Shenzhen antara negara berteknologi tinggi. Daripada tahun 1980 dia launching super economic value dia, sehingga sekarang dia antara yang termaju. Dulu Shenzhen ni antara pusat pemerintahan kawasan Shenzhen dan Hong Kong. Tapi bila Hong Kong dah keluar, tinggallah Shenzhen saja. Dan nak ceritanya, pelbagai teknologi di sini macam-macam ada. Dan hari ni kita akan tour lah beberapa tempat yang akan kita kongsikan dengan tuan-puan. Tuan-puan yang ikut kita nanti boleh scroll-scroll video kita, naik turun dan sebagainya. Dan laluan di depan kita ni adalah laluan untuk motor-motor EV saja. Nah, ini hotel yang kita duduk depan ni. Atas China Construction Bank tu, itu hotel kita. Ini tuan-puan yang nak ke China, nak melancong ke pelbagai negara, kami di Mursyid Al-Haramain Travel Tours memang menyediakan pelbagai package-package yang menarik, InsyaAllah Ta'ala bersesuaian dengan bajet tuan-puan. Jadi kita nak jalan balik ke hotel kita. Saja di awal pagi kita brisk walk sahaja kan, untuk tengok-tengok jalan, tengok orang. Okey, Fuyong Boulevard. Okey, so kita betul-betul di kawasan center lah. Okey, jadi tuan-puan yang nak pergi umrah, yang nak pergi melancong, datang ke China, pergi ke Thailand, ke Vietnam, ke mana-mana pun, kami di Mursyid Al-Haramain Travel Tours memang menyediakan pelbagai package menarik untuk tuan-puan. InsyaAllah Ta'ala, hubungi kita segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.